Kumpul mainan, kumpul kenangan. Saya D dan selamat datang ke video SM Collector. Okey, hari ni saya nak unbox dan saya nak review Kamen Rider DIY daripada LDCX. Okey, so yang ini kotak yang ketiga guys. Okey, so hari tu kita dah buka, kita dapat Kamen Rider Geats dengan Kamen Rider Zeo. Okay, so kali ni kita tak tahu dapat Kamen Rider apa. Mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini, ataupun ini. Okay, korang rasa kita dapat Kamen Rider apa guys? Okay, so ini adalah blank box. So dalam dia ada random. Okay, jangan terpengaruh dengan gambar. Gambar ni cuma hiasan saja. Okay, dalam dia adalah random. Okay, ada 6 design. Okay, so tanpa membuang masa, jom kita buka dan kita tengok apa isi dia. Okay, let's go. Okay, so kita dah buka. Kita tengok macam mana rupanya. Okay, so untuk yang ini dia simple lah. Dia simple sangat. Okay, simple but nice. Okay, LDCX dalam satu packing saja. So dalam dia adalah random. Alright, jom kita buka sekarang. Kita tengok kita dapat apa. Let's go. Kamen Rider apakah? Oh, Kamen Rider. Nice. Ni belt dia cantik lah, detail bag dia weh. Detail bag dia sangat cantik. Okay, tapi yang ni bukan belt lah. Yang ni adalah bekas. Bekas plastik. So boleh buka sini, boleh letak barang. Okay, tapi sebenarnya dia buat untuk letak figure ni lah. Okay, boleh letak figure ni. Figure ni boleh letak. Memang size dia ngam-ngam lah figure. Okay, tapi memang nice kan, buat display memang cantik. Okay, so ini barang dia, figure dia lah. Okay, so figure yang DIY LDCX ni dia sangat-sangat simple guys. Dia just pasang je, tak siap. Okay, kepala, tangan, kaki saja. Okay, dia tak macam blokis lah. Blokis dia compact sikit untuk kita pasang. Okay, jom kita buka sekarang. Ni kepala dia. Detailing memang cantik lah. Memang detail. Nice. Dia kecil je, simple je. Ni body dia. Body dia. Okay, tangan dia. Okay, tangan lagi satu. Kaki. Dan kaki lagi satu. Cantik. Okay, so pasang dia senang saja. Okay, kita pasang tangan dia dulu lah. Okay, cantum je kat sini saja. Tangan ni lagi satu. Kaki dia pula. Kaki lagi satu. Okay, dan last sekali kita pasang kepala dia. Dah siap. Wow, nice. Cantik guys, Kamen Rider. Cantik kan? Okay, so ni dia ada lubang. Okay, cuma dia tak ada bagi stand lah. Alright, so ini bekas ni kita boleh buka dan kita boleh simpan Kamen Rider dia dekat dalam. Dan kita boleh bawa dia ke mana-mana sajalah kalau nak bawa. Ni nice kan? Okay, memang size dia ngam-ngam untuk figure tu lah. Cantik. Okay, dan kita boleh display macam-macam cara. Okay, tapi paling cantik kalau kita letak dekat amari ke kan. Kita tak macam ni je guys. Cantik dia buat sini. Nice. Simple guys, tapi nice. Comel je.
siap. Kamen Rider. Okay guys, so itu saja video unboxing kita pada kali ini. Thanks for watching. Bye bye.